wabarakatuh. Kita mulakan majlis kita dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim. Puasa ayah-ayah, ibu-ibu, adik kakak muslimin musliman, adik-adik jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tamu sekali kita panjatkan syukuran kita kepada Allah, yang mana dengan banyaknya nikmat yang kita terima sehingga ke saat ini kita dapat terus istiqamah lakukan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah dalam keadaan kita ni sehat dan ada kekuatan untuk melakukan ibadah-ibadah telah difardukan khususnya ke atas kita semua. Alhamdulillah. Dan malam ini kita dapat meneruskan pengajian kita, dan pada malam ini kita masuk pada muka surat 246. Saat sukar ataupun kesulitan, kepayahan mencari nafkah. Dan kita semua tahu bahawa khususnya kita orang lelaki ni, tanggungjawab dalam keluarga ke atas beban yang bahu kita. Jadi ada masa mungkin kita rasa putus semangat, down kerana sesuatu sebab yang sama ada kita sendiri ataupun sekeliling kita ataupun keadaan hijau kita. Jadi dalam keadaan tersebut, cara yang paling terbaik ialah kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengambil keputusan yang situasi tersebut. Maka ada zikir yang Nabi telah tunjukkan kepada kita. Baik, dalam bab ini fasal yang ke-10 iaitu zikir ketika kepayahan mencari nafkah. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni daripada Ibn Umar radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yamna'u ahadakum iza asra alaihi amru ma'ishatih an yaqul iza kharaja min baitihi bismillahi ala nafsi wa mali akharta wa la ta'khira ma ajjalta. Apa yang mencegah salah seorang daripada kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah. Keluar rumah pergi kerja. Dan sebenarnya kita telah lepas dah dulu bab zikir ketika keluar rumah tu, doa bacalah tu, kemudian susuli dengan
bila ada saat-saat yang kita rasa mungkin down, tambah zikir ni dah. Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tu dan comel kalau kita hapus lagi, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Tambah tadi lapan perkara kita minta berlindung, termasuk terutama sekali dari sudut akidah kita. Bila kita keluar rumah, kita nak selamatkan juga, bukan setakat keselamatan kita tapi agama kita. Kita menyebabkan orang buat dosa, ataupun orang tarik kita jadi kita buat dosa, ataupun kita menyebabkan orang tak ada ilmu kalau ditimpa sesuatu tengah jalan, orang tepuh kata kita ni pihak terpada tubik benda yang tak sepatutnya masa tu kan, rendah lalu, jatuh lalu darjat martabat kita kalau kita tak jaga. Jadi antara caranya kita berlindung kepada Allah awal-awal lagi ketika berada di pintu rumah. Kemudian bila kita rasa ada down sikit masalah, maka Rasulullah ajar zikir ni. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini. Dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah untuk siapa? Kepada siapa? Ala nafsi, ke atas diriku, wa mali, dan hartaku, wa dini, dan agamaku. Supaya kita boleh terima bahawa apa jua benda yang kita rasa sulit tu, semua tu adalah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu. Supaya kita kata okey, ada seorang driver ataupun food panda tu kan, kena dengan TPJ tu, sita motor dia, jadi masa tu sebagai contoh. Jadi sulit lah, sangat sukar. Motor kena ambil, motor tu alat untuk kita buat kerja, kenderaan kita atau apa sajalah. Itu salah satu contoh bila kita ditimpa sesuatu ketika kita mencari nafkah, sama ada untuk diri kita ataupun di bawah tanggungan kita, tapi kita nak campurkan keredaan dalam hati kita. Tidak ataupun orang yang tak berkait. Biasanya orang yang tak kait tu lebih laju dah. Lama tak kira isu gapo pun, dia macam satu keluarga negara warga apa, warga netizen. Warga netizen ni memang banyak perkara pula banyak perkara laju daripada benda orang hadapi tu. Tak kira lah urusan rumah tangga ke, urusan atas jalan ke, jadi biarlah Allah Ta'ala jaga kita, perlu kita. Tapi kita hak berdepan ni tak utama sekali, biar Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita keredaan. Sebab sebenarnya takdir Allah Ta'ala itu terbaik. Cuma mungkin pada waktu tu terlindung kita dan hakikatnya juga musibah-musibah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kena atas diri kita. Jadi macam mana kita kata bukan terbaik, sedangkan semua ujian tu
Terutama sekali kita orang mukmin ni adalah terbaik. Sama ada Allah Ta'ala nak angkat darjat, nak tambah pahala, ataupun menghapuskan dosa kita. Mungkin kita tidak nampak pada waktu tu. Dah, kalau tidak sabar kan, maka mulut tu laju dah. Maka lepas pada tu bila kita menyesal kan, tak ada guna dah, habis dah. Dan sabar pun pada waktu terkena tu ya sebenarnya. Kalau kita nak dapat pahala waktu mula-mula tu ya. Baik, kadang-kadang orang bukan Islam tu lebih dia panggil lebih mana nak kata contoh saya hamba saya nak orang hamba dia accident, dia mengajar di Perak hari tu letih ngantuk tu jadi terlanggar kereta seorang Cina cuma bagus yang Cina tu dia tubik tu dia tak marah, dia tanya khabar kahwin tu saya hamba tanya lagu mana adik tidak biasa kan kalau kita tepuh kata orang tu kan support kita lah mata buta kau apa kau kereta dia tu memang punah lah kereta dia punah tapi dia tanya khabar kahwin tu orang bukan Islam. Kadang-kadang kita berdepan mungkin atas sebab tertentu jadi urusan tu tidak sukar bagi kita walaupun musibah tu melanda. Baik, antara hikmat juga dia berkait dengan zikir-zikir lah. Antara puncanya berkait dengan amalan kita. Kita tak nampak. Seperti kita kata dalam bab selepas ni, mudah tak? Nabi ajar suruh redha. Sekitar ni sulit, sukar cari makan tak? Tapi Nabi ajar suruh campurkan dalam hati kita ni keredaan, redha dengan ketentuan Allah. Sebab boleh jadi kalau Allah Ta'ala bui, contohlah Nabi ajar gitu dah 10,000 dia mungkin dia mari kot lain tak? Kereta punah kot, tayar bocor kot tak? Anak kena masuk hospital kot. Jadi habis dengan gitu juga tak? Lepas tu sekitar tak selesai juga. Jadi keredaan tu lebih penting tak? Kita redha kepada ketentuan Allah, benda yang kita tidak berapa suka. Wa barik li fi ma qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma dirkan kepada tak apalah sulit suka boleh sikit kau. Yang penting berkat ya Allah, berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku sehingga aku tidak sampai mengharapkan ta'jila ma akharta, mempercepatkan apa yang engkau lambatkan. Hak kita nak itulah. Allah Ta'ala tangguh dulu, tak boleh lagi. Mungkin ada hikmat dia lah yang kita tidak nampak. Ta'jil ma akharta wala ta'khir ma ajjalta. Dan melambatkan apa yang engkau segerakan. Hak kita nak cepat, RM10,000 ke RM20,000 ke. Hak kita nak lambat, musibah tu biar tak ada tak apa dah. Tapi Allah Ta'ala kena masa tu maknanya kita kata mari dah kesulitan. Ada orang mudah tak supaya boleh puasa baru ni nego apa air balas 100 jenis tak? 100 jenis air balas tu boleh pendapatan 7,000 sehari. 7,000 sehari. Mudah dia tak? Itu atas setengah orang. Ada setengah orang nego bazar Ramadan juga. Mula-mula comel, lepas tu ujian mari dak ribut lah apa pula. Jadi kawah tu pula. Kadang-kadang sikit pun tak apa kalau licin ya. Ataupun kita kata cukup molek lah, sempurna molek cukup walaupun sikit tu lebih baik dalam keadaan.
yang nak melegakan hati kita, nak memberi motivasi, rangsangan dan juga pujuk hati kita. Bismillahi ala nafsi wa mali wa dini, Allahumma raddini biqada'ik wa barik li fima qaddara li hatta la uhibba ta'jila ma akharta wa la ta'khir ma ajjalta. Tak apalah ya Allah, yang pentingnya aku jadi tak say hak aku kena ni jadi lambat sebab mu takdir dah kena hari ni. Ada pun hak rezeki banyak tu engkau takdirkan lewat, tak apalah lewat, biar aku redha ya Allah. Lebih kurang dak kesimpulan daripada doa ni. Jadi bagaimana kita nak dan kita bila sebut redha ni, kita tak si bersangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua Allah Taala takdir itu sebenarnya comel atas diri kita. Baik. Sebagaimana hamba selalu buat, misal anak kita biasa main telefon. Bila dia puas kan, umur kita kata baru 7-8 tahun, dia puas kan, dia nak besar. Nak tablet dah pula ayah, beli tablet dah pula umur 8 tahun. Lepas kita rasa sesuai ke tak masa tu, kita kata kita tanggung dulu walaupun kita tak ayak tak. Tapi kita nak bui, maksudnya tak sampai masa lagi. Allah Ta'ala dengan kita pun begitulah tak. Rezeki banyak tu mungkin tak sesuai untuk kita. Mungkin kita semakin jauh dengan contoh masa timpa bencana tu, baca dulu, bukan teka mari tu baru kali. Hak ni tak apalah, hak ni masa kena tak, masa kita down. Nabi pun ajar masa down ada doa dia, ada zikir dia, tapi sebelum hari pun ada amalan dia tak. Baik, zikir menolak bencana, iaitu sebelum kedatangan bencana tersebut. Kami riwayatkan dia tak suka gatulah apa insurans lah. Rotek mati mari hari ni accident tak ada gapo lah dak. Kita pun tak bagi, habislah expired lah dak. Jenaknya sebelum kena tu sambung dak. Ada sayang kita pun ada sayang pun. Dia qari dak, masa tanding dengan qayyum, adik qayyum tu dia nombor 2. Dan bila tanding peringkat kebangsaan apa dia pergi juga sebagai backup takut berlaku wakil Kelantan. Dia hari kejadian tu dia dia pergi nak pergi jadi pengadil di Pahal kalau tidak salah ambo, dijemput sebagai pengadil. Dalam perjalanan tu ada jugalah silap dia tu. Dan motor bik sipar tu pakai tubik gitu. Dia pun laju tepuh tu kan. Betul hari tu mari mati rotek dan insurans dia. Tak. Dia cakap aja. dia cuba nak aja. Wallah alam, tak ingat dah cerita dia. Tapi begitulah dah. Dalam dunia kita, atas dunia kita ni pun, atas kehidupan dunia kita pun lah gitu. Tak. Sebelum hari tu siap-siap. Tak, siap-siap. Kalau kata Pak Patut insurans sebelum kita kata berlaku. Sama juga dalam bab sesetengah keadaan Nabi ajar sebelum marinya musibah tersebut. Sebagaimana cerita Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ada seorang sahabat dia ngadu kepada Rasulullah, dia digigit kala jengking. Nabi kata kalau mu baca betul tadi, benda tu berlaku malam tak? Waktu malam Nabi kata kalau mu baca tadi, insya-Allah kamu selamat. Dia kena kan, tak ada gapo dah lah. Ni sebelum kena. Kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma an'ama Allahu azza wa jalla ala 'abdin ni'mah fi ahlin wa malin wa waladin faqal. Tu tak ada gapo tu. Tu dia punya background dia.
Doanya tu ya, Masya Allah lah. Habis itu ya, ringkas ya. Masya Allah la quwata illa billah. Fayara tu pun keterangan dia. Fayara fiha afatan dunal maut. Ringkas ya. Nah. Ma an'amallahu azza wa jalla, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan ala abdin, kepada seorang hamba, nikmatan fi ahlin, dalam hal keluarganya, wa malin, harta benda, wa waladin, keturunan, anak pinak, faqal, sehingga dia mengucapkan Masya Allah la quwata illa billah, segalanya atas kehendak Allah, tidak ada kekuatan selain milik Allah. Masya Allah, benda nikmat ada. Nikmat pun sebut Masya Allah. Biasa kita ni benda tak baik, Masya Allah tak, Masya Allah tak. Orang apa, orang buat maksiat, Masya Allah tak. Sebenarnya Masya Allah ni benda yang kita dapat nikmat. Masya Allah la quwata illa billah. Contohnya orang Arab. Kalau orang Arab, kalau kita puji dia tak, kita puji dia, comel nak demo tak. Dia kata jangan kata begitu. Ada setengah lah, setengah orang panggil ada ilmu sikit, dia kata sebaliknya mau kata Masya Allah la quwata illa billah tak. Maknanya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya sebab nak mencegah daripada terkena ain. Ada ain ni dia bukan macam sihir ni memang buat. Ain ni kadang-kadang kita puji tu ada, dia ada macam unsur kejahatan. Sebab kita puji tu tanpa sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ain ni memang dia panjang cerita sikit lah, panjang cerita sikit. Ambo nak tegai pun tak salah, takut tak siapa. Ada ain, dia ada penyakit. Contoh kalau kita kata kita biasa dalam Facebook apa saja kita kata, contoh dimaki angin ke, kita gembira dengan pasangan kita ke, tu ambil gambar semacam tu, ambil gambar takut terkena air ada. Tu ingatlah ada. Ataupun anak kita waktu tu sama gambar dia ada. Kalau hak lama tu tahan, dia nak gambar hak terkini tu ada. Itu dia panggil penyakit ain. Ataupun kalau orang sihir pun begitulah. Baik, peringatan tu. Billah fayara fiha, maka ya, lalu mendapat iaitu mendapat tak masuk ni selain milik Allah. Fayara fiha afatan, maka dia tidak melihat musibah ataupun benda buruk pada nikmat yang dia terima tadi. Contoh kita kata nikmat gapo tak, harta. Jadi harta tu tak ada benda yang unsur kejahatan, insya-Allah mudah-mudahan dengan bacaan doa tak. Takut dia jadi sebaliknya, tu kita tak silap. Kecuali Nabi kata hak tak boleh elak ialah kematian. Tu memanglah setiap orang akan merasai sekali tak. Cuma lambat banget ya. Hak tu memang illa billah. Tak pendek je, cuma pendek ni kadang-kadang kita tak tubik tak. Masya Allah la quwata illa billah. Fayara fiha afatan dunal maut. Mudah-mudahan tidak berlaku keburukan dalam nikmat yang kita terima. Tak kira lah harta kita, ahli keluarga kita,
ataupun anak-anak keturunan kita, cucu-cucu kita, zuriat kita semua sekali. Baik, seterusnya kita tengok zikir ketika mendapat musibah. Hak tu sebelum hari. Sebelum hari. Doa untuk maknanya nikmat tu tidak musibah kan. Cuma kita tak ada musibah di sebalik nikmat yang kita terima, baca siap-siaplah awal-awal. Masya-Allah, la quwata illa billah. Mudah-mudahan selamat. Cuma kalau Allah Ta'ala nak bagi sebaliknya tu, hak tadilah, biar Allah Ta'ala campurkan dalam hati kita redha kepada ketentuan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa basyiris sabirin allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun. Ayat mukaddimah dia ialah ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin allazina ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Baru sambung sini. Dia potong banyak tu. Sepatutnya ada situ sebab dia berkait. Allazina iza asabatu tu kemudian ada ayat yang serunya. Hak sebelum tu lagi tak. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwat wa basyiris sabirin. Allah Taala sebut wala nabluwannakum wala nabluwannakum. La ni dan akhir nanti sentiasa akan mari, cuma tak tentu masa. Masa tu kita tak tahu. Hanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sudut mana? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Ujian dari sudut perasaan takut. Takut kepada orang besar, takut kepada orang nak kena kita dan sebagainya. Wal ju' dan kadang-kadang dalam bentuk kelaparan. Tak ada makanan, lapar, hidup dalam kelaparan. Wa naqsim minal, kadang-kadang lapar tu sebab kita musafir contohnya. Musafir sampai tengah jalan orang kena tak ada gapo-gapo dak. Lepas tu kita betul-betul tak ada sarapan gapo, lapar, dak ujian juga. Matikan anak-anak kita wal anfus was samarat, dan juga rezeki, kekurangan dari sudut rezeki. Tanah padi mari banjir, tanah padi musim kemarau. Tapi Allah Ta'ala sebut wa basyiris sabirin, khabarkan berita gembira kepada orang yang bersabar atas ujian tadi. Semua tadilah di perkara dan juga ujian-ujian yang lain. Barulah mari ayat ni, allazina iza asabathum musibah, iaitulah orang-orang yang apabila ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka mengucapkan inna lillah. Mari ujian semua tu adalah daripada Allah. Sesungguhnya kami adalah milik Allah, termasuk ujian tadi Allah Ta'ala yang punya. Dan wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah pasti kita akan kembali kepada Allah.
Maka kelebihan apa dia dapat? Ada orang yang bila dia ditimpa musibah, dia tak cepat apa panggil, sebaliknya dia sabar dan tidak berputus asa, dia redha, maka Allah Ta'ala kata ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan akan mendapat keberkatan dan kebaikan yang bertambah-tambah ataupun keberkatan yang sempurna, dan termasuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beberapa pemberian ataupun anugerah yang lain. Dan juga Allah Ta'ala memberikan petunjuk. Sebab tu kita kata mari perasaan mahalah kau apa. Kadang-kadang sebab tadi lah. Bila kita diuji, tak nampak tak nampak gapo kebaikan daripada ujian tadi. Sebaliknya kita macam tidak redha kepada ketentuan Allah Subhanahu Taala. Sepatutnya kita sebut mula-mula sekali, kalau nak sebut alhamdulillah pun boleh. Alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, wa la haula wa la quwata illa billah, dan apa-apa zikir yang berkaitan lah, sebagai tanda kita ni redha kepada ujian Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami riwayatkan di dalam kitab Ibnu Sunni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni sebagai tafsir tafsiran kepada ayat tadi, liyastarji' ahadukum fi kulli syai'in hatta fi tu payah sikit shis'i na'li fa innaha minal masaib. Nak ayat benda kecil tu tak? Musibah ni lagu mana kat sebenarnya musibah ni? Tak. Musibah Allah Ta'ala sebut musibah apabila ilaihi raji'un, terhadap segala bentuk musibah, walaupun cuma tali selipar yang putus pun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tu lagi? Anak mati dah, ayah mati, aksiden tak mati pun tak apalah, itu pun satu bentuk musibah. Sepatutnya kita ni sentiasa melazimi, panggil besar lidah kita ni, bukan jenis latah lah tak. Bukan biasa dengan latah. Kalau latah Masya Allah tu tak apa tak. Subhanallah tu tak apa, kena ajar kita. Latah ni kan mung ayah mung tak. Macam-macam lah. Hak tu kali kan tu sebut apa tu bagi orang lain tak. Bagi orang lain, bukan bagi kita, bagi orang lain. Tu masalah tak. Bukan sebut bagi dia, bagi orang lain. Tu kita kata peringkat, sebab dia melazimi gitu. Sungguh ni tak ada satu kisah tak, ada satu kisah dia duduk nyapu semacam last kali tanya nak mati pun tubik benda tu satu kaibah tak. Sebab mulut kita tak jaga tak. Kata sepak batu pun tubik benda tu tak. Macam-macam lah benda kecil tak, tubik benda tu semua. Jadi nak mati pun Allah Ta'ala takdirkan sebut benda tu. Allahu Akbar. Baik, jadi Nabi kata walaupun cuma tak putus tali selipar, ada putus tali selipar, kita kata benda remeh benar, ada sebab hal itu juga merupakan satu musibah. Shis'i tali kasut. Shis'i
Baik, kalimah asyis'i dengan huruf shin kasrah bagi bawah dan sin sukun bagi mati. Shis'un saja. Shis'un bermakna salah satu tali selipar. Sebab memang nampak cek tak sebenarnya putus tali selipar, kita tak ada selipar nak pakai jalan kaki besar kalah dah kerumitan dia tu. Nak pergi masjid tak apa, kita duk biasa dengan selipar dak. Kaki kita ni lembut dak. Nak jalan atas jalan tak boleh tak urat kita dak. Maka tak sampai ke mana besar tu musibah tu. Sebab tu Nabi kata walaupun putus tali selipar, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa tak lagi kita turun masjid kaget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa ni yo lah dak. Butuh kau tak kena selipar. Baru beli selipar. Itu tak ada lah. Tak ada gear lah untuk kita dah. Jadi mudah-mudahan dengan kita biasa sebut di mulut kita ni jangan kita tubik tu lah. Tak. Tubik tu bila gapo-gapo pun kalau subhanallah subhanallah, masya-Allah masya-Allah. Comel yang gitu dah. Bila nak tubik benda tu kan sebut masya-Allah ajar dah. Lama-lama dia akan jadi biasa. Bila biasa kan beres lah. Ni masalah sebab kita duk lock semacam tu jadi bahasa tu kotor. Baik. Kemudian zikir ketika memiliki hutang dan tidak sanggup membayar. Bukan tidak sanggup, maksudnya tidak mampu. Tidak mampu membayar. Ajaza. Tidak mampu untuk membayar. Bukan dia tak bayar. Cuma ada sedikit masalah. Hal ini insya-Allah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Jadi untuk malam ini cukup sepada itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk mengamalkan zikir khususnya sebagaimana yang telah ditunjuk oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.